Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di dalam channel YouTube saya. Okay. So yang ni mungkin job yang penutup untuk 2025. Saya rasa saya tak sempat nak buat video ni untuk upload sebelum 2025. Okay. Tapi tak ada apa sangat lah. Cuma untuk video terakhir untuk tahun 2025 ni, saya buat pemasangan Starlink lah. Okay, untuk lokasi ni dia macam ni, rumah ni, dia kawasan ni okey, dia tak ada masalah apa. Tapi rumah ni dia terasing. Ada satu tanah lot dekat kawasan tu dan owner ni beli lah. Jadi kat dalam kawasan lot tu memang ada 2 buah rumah dia. Rumah ni rumah besar, 3 tingkat banglo. Cuma masalah dia fiber tak boleh nak masuk ke dalam tu. Saya tak pasti, mungkin sebab kos mahal ke apa, tapi rumah ni besar sangat lah. Okay, apa pun tak apa, saya ke lokasi dulu. So kali ni saya pergi dengan Nizam. Kebetulan pula Nizam datang ke Kuala Lumpur. Dia kata dia nak ikut. So tak apalah, saya bawa dia lah. Okay. So ni awal pagi tau, pukul 7.20 pagi. So saya bawa nak gerak ke lokasi. Okay, jom, let's go. Kita dah sampai dah. Macam saya janjikan, Datuk Nizam ada hari ni. Okay, inilah kawasan rumah dia. Ni tanah lot, kawasan ni dia tanah lot, tapi tak ada fiber. Dia jual tanah ni ikut lot. Okay. So alhamdulillah cuaca pun redup ni. Nak cepatkan urusan sebelum hujan lah. Tapi nanti kita riki dalam rumah lah. Saya nak pasang dulu sebab takut hujan ni. Jom. Okay, untuk rumah ni sebenarnya dia dah ada dah untuk wifi 3 tingkat ni. Sistem semua dah ada, cuma masalah internet saja. Jadi dia dah banyak tanya kepada telco dan sekarang ni dia ada pakai modem daripada U-Mobile. Jadi modem tu bila diletakkan di dalam rumah, memang line tu tak ada lah. Kalau ada untuk 4G pun mungkin dalam 20 Mbps. Jadi ambil pilihan untuk pasang Starlink berbanding pakai parabolik lah. Jadi pilihan ni owner sendiri yang decide. So kita teruskan je. So cerita dia macam ni. Tempat ni memang banyak tower 5G kat sini tapi speed kat atas ni tak okey weh. Tak tahu apa masalah dia. Tower 4G 5G dia, tapi kat rumah owner ni memang tak okey. So apa yang kita buat, owner ni pilih nak pasang Starlink. And then saya cuma install je dan kita biar. Nanti untuk dia punya network tu nanti dia akan buat lah. Okay, so kita dah start setting dah. Okay, cuma kita biarkan dia kat sini. Sebabnya itulah masalah, kita tak boleh nak buat cabling dia. Cabling tu turun ke bawah dia. Nanti tunggulah kan technician dia datang macam mana dia nak buat kan. Kalau ikut saya tadi, buat piping di bawah tu ataupun masuk ikut ceiling. Tapi owner tak nak potong ceiling dan kat sini nak pasang tengah ni. Tapi owner kata nak pasang solar atas ni. So kita tak ganggu lah, saya pasang sebelah sini lah. Okay, so dah tak ada apa-apa dah. Kita nak turun ke bawah dulu. Okay, dia dekat Setia City Mall sebelah ni, tanah ni tengok Setia City Mall. Right. So tanah ni tanah lot. Kat sini cuma ada 3 buah rumah saja di tanah lot ni. Dan kawasan ni tak ada fiber. Luar tu semua ada tu. Ada. Sampai sini tak boleh. Sebab sini tak boleh. Mungkin kontraktor tak nak buat ke, ataupun apa ke, kos ke apa semua kan. So kita dah siap pasang dah. So setting dalam rumah biarkan. Tentu kita balik lah. Okay, jom, let's go. Okay, alhamdulillah untuk lokasi ni dah siap pasang. Dan juga kalau ikutkan plan yang diambil adalah plan RM220 sebulan. Jadi review untuk rumah ni, tuan rumah cuma bagi ambil gambar saja. Walau bagaimanapun dah selesai dah semua. Dan juga alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi saya peluang daripada Universiti Islam Pahang, yang mana mereka
memerlukan khidmat saya untuk menjadi vendor untuk supply penggunaan internet untuk penggunaan mereka. Jadi saya suggest untuk menggunakan EcoFlow power station dan juga Starlink lah. Dan terima kasih juga kepada pihak universiti sekali lagi kerana memberi kepercayaan pada saya untuk menjadi vendor beliau. Dan juga saya mengucapkan terima kasihlah kepada keluarga saya. Dapatlah seronoklah kita bekerja sama bercuti ni. Alhamdulillah diberi peluang sekali lagi untuk bersama-sama dengan keluarga untuk menemani saya pergi ke Kuantan. Okay guys, alhamdulillah selesai dah untuk segala pemasangan yang saya buat selama ni. Okay, so untuk tahun 2025, okay, alhamdulillah saya banyak dapat pengalaman, banyak ekspor baru, banyak dapat tempat yang kita tengok. Sebenarnya masalah internet ni bukannya masalah di kawasan yang terasing saja. Di kawasan bandar pun ada, di kawasan luar bandar lebih teruk ada, dan yang lebih teruk sekali di dalam hutan saja. Okay, untuk 2025 ni kita jadikan sebagai satu tangga untuk kita menepungi pada tahun hadapan 2026. Okay, insyaAllah kepada 2025, terima kasih kepada yang mana menggunakan serti saya, okay, yang mana menggunakan khidmat saya, okay, yang mana banyak perkara-perkara baru yang saya dapat. Dan juga terima kasih kepada anda subscriber yang ada. Okay, insyaAllah saya doakan kepada anda 2026, semoga Allah akan memberikan kebaikan, keselamatan pada kita semua dan juga pada ahli keluarga kita. Okay, so tak apa untuk video untuk saya. Terima kasih semua. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada tahun 2026. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.